are Sanggalaya Production. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Kembali kita ke dalam rancangan Pit Stop. Bukan sekadar rancangan tetapi sebuah perjalanan. Bersama saya Awing yang akan menemani korang dari awal hingga ke hujung episod kali ini. Okey, pertama sekali, anda semua ni dah tengok ke episod 1 minggu lepas? Belum? Rugilah kalau korang tak tengok. Sebab apa? Dekat episod 1 tu, korang akan nampak rider-rider kita ni pull and posting 5 tempat menarik yang ada di Kuala Lumpur, Klang Valley. Ya Allah, rugi kau nak tengok sebab jimat habis guys. Tapi untuk episod 2 ni, kita nak tukar angin sikit. Kita dah tak nak dah lah kat tempat yang santai-santai. Kita nak lagi ekstrim. Untuk episod ni, rider kita akan bawa kita ke utara nun sana. Korang agak-agak kat mana Cuba teka. Okey lah, kasih clue sikit. Seperti yang anda tahu kan, dekat Malaysia ni banyak sangat tempat-tempat yang menarik. Contohnya dekat Sunway Lagoon, dekat Lost of Tambun, dekat mana lagi? Splash Mania. Apa lagi? Banyak lagi, Legoland. Banyak lagi. Tapi dalam banyak-banyak tempat yang Awi sebutkan tadi tu, korang rasa ada ke rider kita pergi kat situ? Tapi sebelum tu, apa kata kita dengar apa kata orang tentang theme park ni? Jom kita tengok Rolling. Pernah tak pergi theme park? Pernah? Pernah? Suka. Tak suka sangat. Sebab, I don't know, dia macam scary. Suka? Actually like tak ekstrim mana, tapi macam I takut height. So macam roller coaster ekstrim lah to me. Apa nama ride yang dia naik lepas tu dia drop macam tu? Saya suka main game ekstrim macam roller coaster. I think nama dia Monkey Bar yang macam kita gayut lepas tu kena ambil lagi satu bar. Macam tu lah. Cuba tengok video ni. Oh my god. I paling nak try yang slingshot tu sebab I pernah nampak dekat TikTok actually. Tak takut ke? I'm excited though kalau boleh try. Tu kot yang bounce into the water tu. Bouncer. Nak try slip slide tu. Zip coaster. Ramai orang selalu record tau diorang main benda tu. So nampak macam FOMO juga kalau kita tengok. So rasa macam best je kalau benda tu orang kata dia laju. So dia macam roller coaster tapi bezanya tak naik dia punya platform tu. Macam tu lah. Tadi ada semua tengok dah kan apa yang narrator tu sebutkan. Dan mesti korang tertanya-tanya dekat mana sebenarnya theme park yang mereka pergi. Awak pun ada dengar-dengar yang theme park ni bukan sahaja theme park yang biasa. Theme park ni dia ada part bersejarah. Uish, gila. Kat mana agaknya korang? Okey, cuba teka kat mana. Salah. Lagi. Ish, kat mana lagi? Dekat SK Ipoh lah. Hai, aku Khalis. Rider anda pada minggu ini. Jom ikut aku pergi Escape Ipoh. Panas lah hari ni. Ada kedai cendol. Ngam juga pada panas ni. Jom kita pergi kedai cendol tu. Leganya.
nampaknya kita dah sampai ke Escape Ipoh. Besarnya si Ipoh ni. Tak tahu nak jalan kaki tu. Uish. Menarik ni. Ada basikal lagi. Abang. Ya. Basikal free ke? Yang basikal mountain bike dengan bakul tu free. Kalau untuk skuter tu kena tambah sikit lah. Dan 80. Oh, Ha. menarik ni kan. Apa kita pergi sewa? Jom. IC dan sobat. The Midnight Show! Hari ni, kita akan bercakap tentang fashion. Saya tak pandai sikit berfashion. Saya tolong jawabkanlah untuk Farhan. Mereka ni bukan calang-calang orang dia. Teka-teka. Kalau nak teka ni haiwan apa? Nyamuk pun boleh. Macam daging pun ada. Macam daging pun ada. Dia cakap, bukan saya cakap. Ni, dalam banyak-banyak pencuci mulut kat Malaysia ni kan? Macam Candy. Saya sangat suka. Di belakang saya ikut menari juga. Itu hari lain lah. Weh, berhenti! Astaghfirullahaladzim! Kejar! This is Tasha, my best friend, or should I say soulmate, since day one. You met someone on the internet. I'm not someone on the internet. Wait, you like someone that you just met based on internet? Should I send pictures? Go on. Send are you. Like, how do you trust him? How do you know he is the one? Rondo. Calm down. You know and get some coffee. Coffee. Yeah, don't worry. I'll see you. You like him? Yes. Shock. What is this? No, honey, it's not like what you think it is. Bila pintu dah tertutup, baru kita sedar penat yang kita sorokkan seharian. Tidak semua senyuman itu tanda bahagia. Tanya khabar kawan anda hari ini. Ayah bilang tidak. Dia belum kenal betul yang betul dan tidak. Cucu Datuk Merah. Sudah. Lupakan dia.
Wish. Ready? Ni dia nak launch orang ni. Woi, nampak seram lagi. Woi, lantern ni. Oh, crazy. Crazy tu. Takut lah. Boleh keluar tak? Crazy tu. Tak bagi, kita boleh buat. Ha! 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 Kembali kita tu. Dah ready? Tak. Okey, Lendi. Oh, senang. Okey, sekejap. Sekejap. Uish. Alright. Uish, ekstrim juga benda ni. Tapi dengan cerita ada lagi yang mencabar. Untuk permainan slingshot ni, aku bagi 2 helmet berapi. Bang ni kita nak pergi mana? Jom kita pergi, ikut aku. Sampai juga. Okey, sekarang kita ada di permainan yang kedua, iaitu zip coaster. Diorang cakap permainan ni macam lebih kurang Flying Fox lah. So, mungkin biasa je. Okay, jom ikut aku. Okay, kita dah pakai harness lah untuk safety main zip coaster ni nanti. Jom. Okey geng, kita dah sampai ke lokasi kedua, iaitu zip coaster. Tadi kita dah melambung geng, sekarang kita nak meluncur pula. Okey. Tapi dengan cerita kan, aktiviti ni kan kena main dengan 2 orang lah. Nampaknya terpaksa lah kita main dengan cameraman eh. Okey, cameraman setuju? Jom kita gerak. Jom! Kena balance lagi sikit lah. Meanwhile, santai ah. Ada apa? Rasa slow eh.
rasa slow kan anjak sikit kan. Buat macam ni. Ya, asal aku ni. Abang, sakit! Hello! Hello! Weh, sakit weh! Abang! Tolong! Weh, sakit. Weh, lekat weh! A few moments later. Dah sampai abang tu. So solusinya jangan buat pandai. Ni ada abang ni sama dengan kami. Dia cuba pegang. Tangkap. Nah. Okey, kena pegang tali ni. Okey, abang ni tolong tarik. Sekejap. Oh. Okey. Wow! Okay, sambung. Woo! Panas pula tu. Okay, settle pun zip coaster ni. Tapi geng, dia menarik. Tapi dia tak ekstrim sangat ah. Aku rasa aku bagi satu helmet berapi. Cameraman setuju? Tapi tak apa, ada staff tu cakap ada permainan yang lagi menarik. So, apa tunggu lagi? Jom gerak. Aku nampak laki kau tu tadi dengan perempuan lain. Dia takkan buat macam tu lah kat aku. Ni dia kan? Sekejap. Mana beg aku? Beg aku mana? Balik kecil-kecil. Buka sekarang. Kau buka bagi habis sekarang. Kau tu siapa? Aku ni bini dia. Bini dia? Tak, masalahnya dia tak cakap dengan I. Dia dah kahwin. Kantoi ya pula. Tu masalah kau apa? You tak tahu you dah kahwin. Sabar. You nak jaga I. Kau suruh bini. Aku bini dia. Kenapa kena bini? Kenapa dia datang kat I? Kenapa? Apa special sangat kau? Dia nak bercerai dengan you. Kenapa pula? Terus mau 3 tahun kahwin tau. 3 tahun? 3 tahun tak ada anak. Buat you manjul. Itu Penat sangat dengan perempuan ni. Tak, penat sangat dengan perempuan ni. Ambil dia. Biarkan dia, belum tentu ada yang seperti dia. Satu dunia tahu.
tidur awal. Mana laptopku, pensel tekanku. Give me some papers, nak tulis lagu. Pokok pangkalan. Rimat assignment ni. Kita tak je pun. Okay gang, sekarang kita berada di tempat nak briefing dulu sebelum main Flying 5 ni. Lepas tu aku nampak tadi, tadi aku nampak ada 2 orang kak ni. Aku rasa nak ajak diorang main lah. Assalamualaikum kak. Kak, yang macam merah tu kak. Assalamualaikum. Kak, main sekali ke kak? Boleh? Boleh. Saya dengan kawan saya. Boleh juga, lagi ramai lagi meriah. Okay, jom pergi main. Cantik. Terima kasih kak. Pakai safety harness. Yang kita panggil dia layak. Seperti layak ya. Bahu jangan semua you know. Korang, cepatlah. Kejar. My turn. Oh, ini menarik lah ni. Mungkin dapat rate yang tinggi. Mana kita tahu. Tampaknya akak baju merah tu tersangkut lah geng. Alah, sebab kita ada staff yang berani yang boleh ambil dia. Yeah. Lah, saya rasa geng dia sangkut sebab angin lah. Tapi biasa okey je. Sebab angin kan pun kuat kan. Lepas tu lah dia tak lepas. Tapi dia okey je. Ujian tengok tu. Abang tu hebat lah. Mantap lah bang, saya expect. Macam Spiderman. Aduh. Oi. Susahnya nak naik. Okey je. Terima kasih agak ingat. Alamak geng, ni nampak lagi tinggi daripada tadi tu.
Yang laju lagi. Alamak. Dah habis lah. Ini adalah halangan terakhir, iaitu flying fox mini ni. Akak tu macam penat je. Akak okey kak? Akak ni kuat geng. Okay geng, dah settle pun flying 5. This one betul-betul crazy and extreme. And for that, aku nak bagi 4 helmet berapi. And yes, korang yang suka extreme tu boleh cuba ini. Sebab memang mencabar. Tapi, ada lagi mencabar lah staff tu kata. So, apa kata, jom kita teruskan ke aktiviti seterusnya. Korang kat tadi. Korang. Korang nak pergi mana? Kita dah nak balik dah. Ya, nak balik dah. Oh, tapi tadi dia punya aktiviti mencabar tak? Best tak? Mencabar weh. Best lah sangat. Oh, ni korang nak pergi mana? Kita nak balik dah lah. Tapi dapat pergi kapal korek belum? Korek? Kapal korek yang sebesar-besar dekat entrance tadi tu tak perasan. Oh, tu kapal korek. Ya, itulah kapal korek. Alah, ada apa kat sana? Ada. Hai semua, sana sini suka. Kita berada di Rambang. Jom. Pak, apa yang kita order sekarang ni? Untuk breakfast pagi. Sorry. Musim ini akan datang. We're back everybody. Tak apa kau buat ya Miron. Tak cakap. Setiap kali kalau aku nak bincang assignment, dia hilang. Kalau kau pergi ni tu, kau pergi balik rumah. Kau tak payah nak belajar dengan orang lain. Aku jadi lelaki dulu kau banyak kawan dengan aku. I rasa macam sumpah tak salah langsung. Like, we're here on this show untuk berbuat kawan kan. Like, what's wrong? MC aku mana? Aduh.
Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam rancangan Nom Nom Sis. Sekarang pun kita nak makan sarapan pagi. Nak bismillah, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Menyegarkan. Kat sini ada macam-macam jenis lauk. Makan je. Kalau tak nanti kita membazir. Dia punya pedas tu sedap. Saya jenis yang orang yang suka celup banyak-banyak. Oh lah rasa. Sos itu. Rasa. Takkan saya tak lupa. Dalam sis. No, sis. Selepas penat bermain pelbagai aktiviti menarik ke SK Ipoh, tanpa kami sedar, kami dibawa ke sebuah lokasi ikonik yang terletak di Batu Gajah Perak. Dari jauh lagi, kami dah boleh nampak sebuah struktur besi raksasa yang terapung di atas air. Inilah dia kapal korek TT5, satu-satunya kapal korek yang masih wujud dan dipelihara sebagai monumen sejarah di Malaysia. Sebelum masuk meneroka ke dalam perut kapal ni kan, langkah keselamatan kenalah diutamakan dahulu. Kita kena pakai harness lengkap sebab laluan kat dalam ni agak tinggi dan mencabar tau. Bila dah mula panjat tangga-tangga besi dan jalan di celah-celah struktur kapal ni, kami baru sedar betapa besarnya saya jentera ni. Tahukah anda, teknologi hebat ni sebenarnya mula diperkenalkan pada tahun 1913 lagi. Sejarah ni membuktikan fungsi utama kapal gergasi ini dibina adalah untuk melombong biji timah dari dasar sungai atau lombong. Hasil dari jentera inilah yang menjadi nadi utama kekayaan negara pada satu ketika dahulu. Asyik sangat bunyi tu. Dari laluan bumbung ni, kami dapat lihat pemandangan tasik di sekeliling kapal ni. Nampak tenang je kan? Bila turun ke bahagian bawah sikit ni, ada satu komponen mekanikal yang sangat penting, iaitu mangkuk-mangkuk besar yang dipanggil timba atau buckets. Dalam sistem operasi kapal ni, fungsi utama timba yang disusun secara berantai ni adalah untuk mencedok tanah dari dasar kolam. Segala lumpur dan tanah tu akan dibawa masuk untuk diproses. Kat ruang sebelah ni pula ada kawasan tempat rehat pekerja. Boleh bayangkanlah macam mana pekerja zaman dulu berehat dan makan di meja-meja panjang ni sambil dikelilingi bunyi bising jentera berat yang sedang beroperasi. Laluan kat dalam kapal ni memang banyak simpang siur tau. Siap ada amaran supaya berhati-hati melangkah kat kawasan Stone Chute. Setiap sudut penuh dengan part gergasi, injap dan sistem takal yang nampak rumit. Sistem untuk asingkan biji timah dan pasir yang ada di setiap tingkat ni sangat menakjubkan tau. Lebih-lebih lagi bila difikirkan balik kan, ia direka berpuluh tahun yang lalu tanpa bantuan komputer moden. Satu lagi benda yang sangat menarik bagi kami kan, macam mana jentera raksasa seberat beribu-ribu tan ni boleh bergerak dan beroperasi ya? Walaupun nampak macam tilam besi lama, sumber tenaga yang digunakan oleh kebanyakan kapal korek moden pada zaman operasinya adalah menggunakan enjin elektrik. Bukan calang-calang kuasa tau yang diperlukan untuk gerakkan kapal korek ni. Selepas berpeluh meneroka setiap inci ruang dalam kapal, tiba masanya untuk kami turun dan melawat satu lagi tempat. Tempat apa tu? Tampung ke sini lah, lepas tu nanti adalah angkat, tak adalah ambil guna tangan, dia ambil guna mesin lah. Kalau makan. Air dah buat. Ini ni. 3 trip.
Tepat bersebelahan dengan kawasan kapal korek ni, terdapat sebuah bangunan berasingan yang menempatkan galeri muzium. Bila kami melangkah je ke dalam, macam-macam pameran dan info sejarah yang ada kat sini. Dari sejarah awal perlombongan, jenis-jenis mineral yang ada, sampailah ke gambar-gambar klasik para pekerja kapal korek pada masa zaman kegemilangan mereka. Sepanjang kami berada di dalam muzium ni, kami bukan sahaja dapat melihat artifak dan model kapal, tapi kami pun dapat juga menghayati liku-liku sejarah yang pernah menaikkan nama negara. Memang berbaloi lah. Jadi, apa kalian tunggu lagi? Jomlah singgah kapal korek TT5. Bersama saya Awi dalam Pit Stop. Penonton-penonton di rumah masih lagi okey ke? Menarik tak VT kapal korek tu tadi? Okey, sebelum Awin pergi bergerak ke aktiviti yang seterusnya, Awin nak ajak anda semua main game dulu. Game ini dinamakan game Trivia Quiz. Okey, seperti yang anda semua lihat, kita ada dua pilihan rider, seorang lelaki dan seorang wanita. Jarang sekali awak tengok rider wanita, okey? Okey, sebelum Awin bagi tahu cara nak main dia macam mana, apa kata kita perkenalkan diri dahulu. Silakan. Hai semua. Nama saya Rider Zandy. Wow. Di sebelah sana? Wow, saya pun kena ada jugalah kan? Ya, okay. pasal. Saya try Nama saya Rider Lucy. Macam kurang sampai tu. Kurang Okey, jadi Rider Lucy dan juga Rider Zandy. Awak berdua dah ready ke? Sudah. Okey. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, Awi akan bagi tahu cara bermain dia. Cara nak main dia senang sahaja. Dia ada 4 soalan tentang kapal korek yang kita tayangkan tadi. Okey, tapi kali ni punya cara nak jawab berbeza tau. Macam anda semua tengok dekat minggu lepas punya episod, para pemain akan guna helmet, akan pakai helmet. Tapi untuk kali ni, para pemain kena tutup visor helmet tu sahaja. Okey, faham? Faham. Dah ready? Ready. Okey, kalau dah ready, kita akan mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, pada tahun bilakah kapal korek diperkenalkan? A. 1931, B. 1915 dan C. 1913. 3, 2, 1, go! Ush, laju betul. Okey, apakah jawapan dia, Rider Zandy? Okey, jawapannya mengatakan C. Yakin? Jawapannya adalah betul! Yeay! Okey, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Kapal korek terakhir yang masih wujud dan dipelihara sebagai monumen sejarah di Malaysia dikenali sebagai TT5. Di manakah lokasi kapal ini? A. Batu Gajah Perak, B. Ipoh Perak dan C. Kampar Perak. 3, 2, 1, go! Okey, kali ni saya laju Okey, apa jawapan dia? A. Batu Gajah Perak. Yakin? Yakin. 3, 2, 1. Betul! Batu Gajah. Okey, soalan yang seterusnya. Apakah fungsi utama komponen timah buckets yang disusun secara berantai pada sebuah kapal korek? A. Mengasingkan biji daripada pasir, B. Mencedok tanah dari dasar kolam dan C. Mengorek emas. 3, 2, 1, go! Ush, ni dah rampas dah ni. Okay, apa jawapan dia? Rider Zandy. Okey, jawapannya adalah B. Betul tak? Ya, betul. Yakin? 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 Jawapannya adalah betul! Dan kita pergi ke soalan yang terakhir. Apakah fungsi utama kapal korek? A. Mengangkut biji timah ke luar negara, B. Melombong biji timah dari dasar sungai atau lombong dan C. Menangkap ikan di sungai. 3, 2, 1, go! Okey, kita tengok Rider Lucy betul ke tak kali ni? Jawapan dia C. Menangkap ikan. Yakin? Yakin. Jawab jawapan dia. Jawapannya adalah salah lah. Yes.
trivia game pada kali ini. Okey. Terima kasih kepada Rider Lucy dan juga Rider Zendi kerana menemani saya bermain game bersama-sama. Okey, baiklah, game pun dah habis. Kita tunggu dulu. Kembali selepas ini bersama Pit Stop. Bukan sekadar rancangan tetapi sebuah perjalanan. Bye! So Zai, let's talk about Jenny. Jenny? My girlfriend? Yes. What can I say? She's my everything. She's my water when I'm stuck in the desert. She is like a shot of espresso. Gives me the energy I need for the entire day. Her eyes, her beautiful eyes, I could stare at them forever. Her smile puts my tainted soul at ease. I'm so sorry, Zai, but she's not real. Jenny's not real. What do you mean she's not real? I've seen her before. You have seen her before, right? No. She's real, right? I should laugh, but I cry because your love has passed me by. You took me by surprise. I didn't realize that you were laughing. Kebaikan yang ditunjukkan di depan mata rupanya menjadi bualan hangat di fitnah di belakang. Kadang-kadang aku ada kita panas. Teganya. Apabila rahsia mula dihidu, topeng kesucian mula dipersoalkan. Cantiknya. Tidaknya. Betul. Oi, perempuan. Oh, ni yang kerja kau rupanya. Punyalah aku ingat kau ni alim suci bagai. Adakah dia benar-benar bersalah atau sekadar mangsa keadaan? Kau tunggu nasib kau. Tunggu. Sepatutnya kan kita kena jaga boundary. Saksikan konflik penuh emosi dalam Kawanku Munafik mulai 19 Jun 9 malam setiap Isnin hingga Jumaat. Kenapa lama Lina ni pilih Nazrul? Dah lah handsome. Wow, Lina lah. Lah, awak. Untuk saya? Sebenarnya saya dah lama suka awak. Okay. Awak suka tak jadi girlfriend saya? Firdaus, sorry. Tapi saya rasa awak terlalu baik. Sorry sangat. Sorry. Nama saya Putri. Dalam hidup ni kan, kita kena terima apa yang Tuhan tetapkan. Betul tak? Betul-betul. Okey, kita dah sampai ke permainan seterusnya atau pit stop yang seterusnya ialah Gecko Tower. Okey bang, macam nak main Gecko Tower ni bang? So nanti saya akan pasang sling ni. Okay, ni namanya sling. Okay, sling. Sekejap. Saya akan pasang sling ni di harness abang. Okay, macam ni. Okay, ikat macam ni. Okay, ikat. Lepas tu saya akan pasang carabiner. Okay. Okay. Saya akan pasang carabiner. Pasang carabiner. Okay. Oh, rasa macam terapung sikit lah. Ya, betul. So untuk Gecko Tower ni dia ada 3 level lah. Ni yang level pertama yang kayu. Okay. Level kedua yang jaring ni. Okay, level ketiga itu tali lah. Okay. So kalau larat sampai level ketiga, okay lah. Kalau tak larat boleh je sampai level 2. Okay, so bagaimana mainnya? Okay, nanti panjat-panjat. Masa nak turun tu pegang tali sling ni. Dua tangan pegang tali sling. Sandar ke belakang, lepas tu lompat je. Okey. Pegang dua-dua ni lah. Ya, pegang dua tangan, pegang sling, so lompat je. Okay. Nanti dia akan turun slow sebab kita ada auto belay.
Oh, okey. Ush, nampak mencabar Gecko Tower ni. Agak-agak kan aku dapat naik sampai level berapa? Level 1 ke? Level 2 ke? Atau level 3? Drop your comment below. Mari kita mulakan, geng. 1. Pegang. 2 tangan. Ya, betul. Okey. Baik lagi. Jangan. Okey. Okey, rehat dulu. Langkah dinding, rehat dulu, bang. Tarik. Langkah dinding, rehat dulu, bang. Tarik. Ya. Tak boleh tadi. Oh, penat. Okey. Okay, good. Nampaknya geng, saya tewas dengan Gecko Tower. Tapi korang yang padu upper body boleh cuba Gecko Tower. Ini extreme level 5 topi berapi. Crazy. Thank you, bang. Hey! Thank you, bang. Apa tu? Jangan turun. Kanan ke bawah. Jangan lipat. Sakit tu. Okey. Okey, kanan turun lagi. Tangan kanan pegang. Tangan pegang jaring. Okey, turun. Slow lah. Tak lasi. How do you feel? Senang je. Senang je. Tadi dia kata menyesal, guys. Welcome back to Disubalik Sanggar Layar. On today's episode, kita orang buat prop untuk show Sanggar Layar. Apa record time ada tak ada makeup? Tadi ada makeup. Walaupun kru Sanggar Layar kita ni semua baik, tapi ada je drama. Apa ingat orang baik ni tak ada drama ke? Kau kenapa? Cepat dah lambat sangat ni. Kita dah hukum apa dah ni? Cepat Ain. Ain, sumpah lambat. Ada pun kan baik je. Perempuan yang buat kerja lelaki semua tak mampus ke? Dah tak ada dah. Ini je Majon. Jangan lupa tengok episod hari ni, minggu ni untuk tahu apa yang jadi antara semua Sanggar Layar ni, okey?
Saksikan Kedua-dua suspek Berita Students Mangku Presiden. Kesejahteraan. melaporkan isu-isu semasa, namun teknologi, hiburan, sukan dan pelbagai lagi dalam satu paparan. Kerana Malang tidak berbau. Kan Budi 95. Dan melonceng maut 8%. Dapatkan perkembangan terkini dari dalam dan luar negara yang diringkaskan khas untuk tontonan anda. Saksikan Berita Student setiap hari jam 6 petang hanya di Sanggalaya TV. Kalau batuk berdahak, minum langsung di tempat. Gak perlu banyak repot, tinggal sobek langsung sedot. Kemasan lebih praktis, gak repot nyimpennya. Bisa di mana-mana. Kalahkan batuk. Gas lagi, gas lagi. Okey, sekarang kita berada di game yang terakhir iaitu Bouncer. Okey, walaupun korang nampak sekarang ni tengah hujan, tapi the show must go on. Let's go guys, let's go. Okey, dah jaket pun dah sarung. Apa lagi? Kita ke bounceran lah. Jom. Jom. Memandangkan kita dah depan bouncer ni, actually kan, seram juga benda ni di depan-depan. Tak tahu lah. Harap selamat lah Cameraman boleh ambilkan ni sekejap. Terima kasih. Salah. Lagi sekali, tangan kaki sama-sama naik. Lagi sekali. Tangan kaki sama-sama naik. Okey, 1, 2. Tangan kaki sama-sama naik. Oh, muka memang pandai. Okey, 3. Buat apa? Okey, relax dulu. Relax dulu. Hai. Atas sikit, atas sikit. Okey, jap. Okey. Okey. Okey, buka tangan. Sandar, relax. Relax ya. Okey, Bosin. Okey, Sadik. Ready? 1, 2, 3. Go. Sedap mana dia. Weh, aku nak juga. Dua flip. Dua flip. Ini berapa waktu lakukan ni? Review. Sejujurnya kan, macam seronok lah. Tapi expect main dia lambung tinggi lagi. Tapi okey lah. Okay, untuk rating lah, kadar ekstrim dia bagi 3 lah. Sebab dia memang unexpected gila. Saya bagi 3 helmet berapi. Go. Okey. 1, 2, 3, go. Ya. 3. Oh, cantik. Menyesal ke tidak? Kan, kau kan king of roll. Kaki silang. Kaki silang. Kaki silang. Ha. Sampai jatuh buat air. Tak mengaku tak MU noob. Mengaku tak? Pegang tangan macam gini. Bosan. Jom kenderaan. Semuanya lagi. 1, 2, 3.
Okay. Luka dulu siap. Kaki dulu boleh kemana. Ready? Ambil bau, okay? 1, 2, 3. Selesai pun kita kat Escape Ipoh ni. Jam pun dah pukul 6. Kita kena keluar lah. Escape dah nak tutup ni. Jadi itu sahaja episod kita di Escape Ipoh ni. Jom kita recap balik. Yang tadi kita dah main slingshot, kita dah main zip coaster, kita tadi ada main flying lima, ada juga gecko tower dan juga bouncer. Antara 5 ni favourite saya ialah gecko tower lah. Sebab memang sangat-sangat mencabar. And untuk korang yang nak cuba rasa sendiri pengalaman Escape Ipoh ni, korang boleh try datang sini. Okay, itu saja. Bye. Wow, banyaknya aktiviti yang rider kita buat. Daripada slingshot ke zip coaster. Lepas tu flying lemur pula dah macam flying fox dah. Lepas tu, bukan tu je, rider pun ada pergi ke gecko tower. Ish, gecko tower ni, dia bukan tengok je dah mengah. Naik sekali pun lagi lah. Tak boleh. Aku tahu lah macam mana rider Ekalis tu boleh panjat setinggi-tinggi macam tu. Okay, lepas tu ada lagi. Okay, this is one of my favourite lah, iaitu bouncer. Bouncer ni macam bila abang tu lompat ke pelampung, automatically rider tu terus terpelanting ke kolam. Ya Allah. Awin rasa macam nak try lah benda ni sebab masa awin pergi hari tu awak tak guna, awak tak main benda tu. Rugi. Lepas tu kita ada juga dekat kapal korek. Kapal korek ni, wow, kita pun boleh tahu proses pengorekan biji timah macam mana. Ish, gila lah. Macam, awak rasa Escape Ipoh ni rugi kalau korang tak pergi. Korang kenalah bawa family ke, kawan-kawan ke, teman sekerja ke, wow. Lepas tu, sambil kita bersukaria, kita dapat juga tahu tentang sejarah kapal korek ni. Bak kata pepatah, sambil menyelam minum air. Awak pun ada dengar-dengar yang by next year, Escape Ipoh akan ada water park pula. Nanti banyaklah aktiviti yang lagi menarik yang menanti anda. Jadi korang, bawalah family korang bercuti ke, kan? Mestilah nak release station orang kata, kan? Jadi apa tunggu lagi? Ipoh Mali. Okeylah. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan episod 2 Pit Stop minggu ini. Terima kasih kepada penonton-penonton yang berada di rumah yang kerana sentiasa menonton dari awal sehingga habis rancangan. Okey, jangan lupa juga untuk saksikan episod yang seterusnya. Mana tahu rider bawa kita pergi ke negeri-negeri lain, bawa Awin sekali. Best juga kan? Okeylah, saya Awin dari Pit Stop. Dalam Pit Stop bukan sekadar rancangan tetapi sebuah perjalanan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Menariknya Escape Ipoh. Marilah ajak Baba, Mami, Nak, Kak Awin, adik Awin, anak buah. Wish, bestnya. By next year ni kena simpan gaji ni. Okeylah, bye-bye semua. Jumpa lagi. Kejap lagi nak call lah family Awin. Jom kita pergi Escape Ipoh tahun depan. Mesti diorang excited. Okeylah.